Jadi apabila orang miskin di Kelantan ramai, yang disalahkan kerajaan pusat. Bila kerajaan pusat di bawah BMX nak hapuskan kemiskinan tegak, dia pula marah. Dia tidak bersetuju. Jadi pada hakikatnya apa yang diumumkan, yang dibentangkan bajet untuk Kelantan itu sebenarnya adalah untuk membantu rakyat Kelantan Melayu Islam yang teramai dalam negara kita. Minda Tok Abah, pandangan berharga, bangkit bersama, maju ke hadapan. Assalamualaikum. Seperti biasa kepada sahabat-sahabat di luar sana, kawan-kawan, saudara audiens di luar sana, kembali kita sekali lagi dalam Minda Tok Abah. Seperti biasa di hadapan saya tak lain tak bukan Tok Abah, Datuk Ismail Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti. Assalamualaikum Tok Abah. Assalamualaikum. Lawa jaket Tok Abah. Titan lawa. Apa dia bomber jaket army. Color green army ni lawa, saya suka. Saya sedang meremajakan diri saya. Okey, di sebelah Tok Abah, buat julung kalinya, selamat datang Wan Muhsin, aktivis media sosial, aktivis perpaduan atau selebriti sosial media pun boleh. Alhamdulillah. Antara orang yang kalau buka TikTok tu, scroll kejap-kejap mesti muka dia. Kejap-kejap muka dia. Sehari 10 video. Patutlah. Nak tengok cerita ada lagi, terpaksa layan dulu lah. Tengok dulu Wan Muhsin apa dia. Ni kali antara awal yang Tok Abah dengar, dia mengiktiraf orang sebagai selebriti. Itulah. Alhamdulillah. Dia selebriti tu sebab setiap kali nak tengok, kita scroll kan, tengok Wan Muhsin. Pasal dengar dulu lah, layan dulu lah. Lepas habis sesi dia, baru tengok benda lain. 1-2 video, tengok ada lagi video dia. Dia selebriti. Selamat datang Wan Muhsin ke JKOM, ke Minda Tok Abah. Selamat datang. Sihat? Apa khabar? Alhamdulillah. Sonok ini. Okey, sebagai rakyat yang duduk di negeri SG4, kita SG4 tu apa? SG4 ni State Government yang di 4 negeri yang menggelarkan diri mereka sebagai SG4. Itu kena tanya Wan Muhsin lah kejap lagi. Okay. Kenapa dia orang gelar di mereka ni sebagai SG4? Siapa daripada ID siapa sebenarnya SG4 ni? Okey. Nama baiknya SG4 ditujukan kepada State Government 4 negeri kerajaan pembangkang lah. Tapi SG4 dari segi nama ataupun gelaran yang tak eloknya, S itu ditujukan kepada Samsuri, Sanusi, Syukri, Suding. G itu ditujukan kepada gagal, 4 negeri yang gagal. Tapi saya tak nak menggelarkan begitu. Tapi gelaran SG4 itu terbit daripada cadangan daripada penasihatnya, iaitu Tun Mahathir Mohamad, menubuhkan satu gabungan konsortium kalau yang berjaya dari segi memakmurkan ekonomi itu, kita boleh angkat ibu jari. Tapi setakat hari ni belum nampak lagi sinar-sinar yang di ujung usia tu belum terbit lagi. Jadi istilah SG4 ini kerana nak menampakkan bahawasanya mereka ini kononnya lebih baik berbanding dengan negeri-negeri yang ditakbir oleh yang selari dengan persekutuan. Tapi istilah SG4 ni bagi saya tak patut berlaku dalam sejarah pentadbiran negara, kerana ia menyebabkan ada ruang kekosongan, menyebabkan hubungan negeri dengan persekutuan itu ada gap, ada jurang yang dicipta oleh mereka, bukan diciptakan oleh Putrajaya, tapi dicipta oleh mereka. Mereka sendiri yang mengasingkan. Mereka sendiri yang memilih. Okey, untuk sesi kali ini kita akan menyentuh berkenaan dengan bajet yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini di Parlimen, yang menunjukkan apa data atau nombor-nombor yang menarik. Agak menarik untuk kita ulas
angka-angka tersebut di negeri-negeri SG4 ini. Itu benda yang menarik sebenarnya. Biarpun mereka nampak seolah-olah membentuk satu konsortium sendiri, tetapi bagaimana Perdana Menteri meletakkan satu angka yang menarik perhatian kita lah terhadap negeri-negeri yang pembangkang ini, yang berasingan dengan, yang membawa atau yang membentuk seolah-olah macam satu wilayah tersendiri di Malaysia. Okey. Dan kalau kita tengok bajet 2026 memberi peruntukan yang besar kepada negeri-negeri SG4 ini. Kenapa agaknya Perdana Menteri bagi bajet yang besar berbanding negeri-negeri yang bersama dalam kerajaan persekutuan? Baik. Malaysia nak mula dulu? Saya mula dulu sebab saya bila sebut SG4 ni saya rasa macam tercabar. Dalam perjalanan tadi pun duduk berlatih cara nak bercakap Kenapa di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia Madani ini memberikan peruntukan yang besar kepada negeri-negeri yang menggelarkan mereka ini anak tiri ataupun SG4? Sebab kalau COVID, kita kena suntik vaksin memutuskan rantaiannya. Jadi PMX kena putuskan rantaian gelaran anak tiri dizalimi. Dan PMX sebagai ketua pentadbir dalam negara perlu menjadi vaksin dan perlu menjadi bukti bahawasanya persekutuan tidak menzalimi negeri-negeri SG4 ini. Maka peruntukan yang sangat-sangat besar kepada negeri-negeri ini, walaupun negeri ini tidak menyambut baik berkenaan dengan bajet yang telah diumumkan itu. Yang kedua, bila bajet diumumkan di negeri-negeri SG4, sudah pasti akan memberikan manfaat kepada orang Melayu, orang Islam. Majoriti Melayu Islam tu ada di sana. Jadi PMX nak bantu orang Melayu Islam yang tuduh PMX ni liberal lah, sekular lah, yang tidak Islamik lah. Walhal buktinya, tapi kita tak nampak. Kita seolah-olah ditutup mata kita kerana kita ditimbulkan dengan hasad, dengki, kebencian yang sangat-sangat melampau. Saya ambil contoh. Bila kerajaan mengumumkan bantuan Maisara RM100 yang memberikan manfaat kepada miskin Tegar, tu Abah, sepatutnya kerajaan Kelantan mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana ada inisiatif Maisara. Kerana di Kelantan kedua tertinggi menerima manfaat ini. Sebab rakyat Kelantan ramai yang miskin Tegar selepas Sabah. Jadi bila ada pengumuman, ada bantuan, sebenarnya memberi manfaat kepada negeri saya sendiri. Tetapi tidak ada seorang pun pemimpin yang mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas nikmat yang diberikan. Bahkan mereka persendakan, alah tak cukup RM100, buat apa RM100? Sikit saja, barang sekarang mahal, bagi RM100, buat apa? Bagilah banyak lagi. Kenapa benda itu timbul? Kerana mereka tidak memandang ini memberikan kebaikan kepada rakyat, tapi memandang memberikan keburukan kepada mereka sebagai pemimpin yang jelas gagal untuk memastikan orang-orang Melayu di Kelantan dan negeri-negeri yang ditadbir oleh mereka keluar daripada kepompong kemiskinan Tegar. Bila PMX umum nak hapuskan kemiskinan Tegar, mereka pula persoal, dalam Islam kita tak boleh nak hapuskan kemiskinan sebab kita ada zakat. Boleh mereka gunakan alasan itu. Sedangkan menghapuskan kemiskinan Tegar itu adalah tanggungjawab pemimpin, sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW sanggup cari orang-orang miskin untuk dibantu. Tapi kepimpinan Islam di negeri SG4 memandang enteng aspirasi PMX untuk menghapuskan kemiskinan Tegar. Seolah-olah mereka ada keuntungan apabila rakyat tu miskin. Seolah-olah mereka bangga bila Kelantan diisytiharkan
miskin tegar teramai. Sebab apa tak Abah? Sebab tujuan mereka buat begitu untuk menunjukkan kepada rakyat Kelantan, kerajaan pusat tak bantu kita. Kerajaan pusat zalim, tak bayar royalti. Jadi apabila orang miskin di Kelantan ramai, yang disalahkan kerajaan pusat. Bila kerajaan pusat di bawah BMX nak hapuskan kemiskinan tegar, dia pula marah. Dia tidak bersetuju. Jadi pada hakikatnya apa yang diumumkan, yang dibentangkan bajet untuk Kelantan itu sebenarnya adalah untuk membantu rakyat Kelantan Melayu Islam yang teramai dalam negara kita. 97% lebih orang Melayu Islam di Kelantan. Kalau PMX tak bantu, ini terjejas, menyebabkan perpindahan anak-anak Kelantan yang keluar mencari makan di negeri-negeri lain. Fenomena ini fenomena tak sihat tak Abah? Kemahiran, kebaikan, kebolehan rakyat Kelantan akhirnya tidak dimanfaatkan oleh negeri sendiri. Tapi rakyat Kelantan berkhidmat di negeri-negeri lain. Jadi yang untung negeri Selangor, yang untung negeri Johor, yang untung negeri Sembilan, yang rugi Kelantan. Tapi bila nak bantu, dia tolak. Jadi budaya ini patut dihentikan, dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana berjaya memutuskan rantaian kerajaan zalim. Dan kejayaan PMX membuktikan dengan bajet, dan negeri SG4 sepatutnya rasa malu kerana pemimpin yang zalim kamu angkat jadi penasihat. Wallahu a'lam. Awal bismillah, awal kalam dia balun. Awal-awal dia dah ya. Okey. Okey, tak apa. Terima kasih Pak Husin. Satu perspektif dari sudut anak negeri yang melihat bagaimana belanjawan 2026 ini difahami atau diterjemahkan oleh pimpinan di peringkat negeri yang berkenaan. Tok Abah nak bawa satu angle yang lebih besar lagi, iaitu bila kita sebut belanjawan negara ni, siapa juga yang menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan menjadi tanggungjawab sebuah kerajaan yang dipilih secara demokratik itu dalam konteks tadbir urusnya menyediakan belanjawan tahunan. Dan belanjawan tahunan ini dia disediakan, kena faham baik-baik belanjawan tahunan ini adalah proses tadbir urus dan tata kelola. Yang terlibat menyediakan belanjawan ni siapa? Pegawai-pegawai di Kementerian Kewangan. Betul. Ya. Dan mereka ni, siapa juga yang menjadi Perdana Menteri, siapa juga yang jadi kerajaan, siapa pun yang menjadi Menteri Kewangannya, itulah pegawai yang terlibat. Khususnya kalau dalam konteks belanjawan ni, dia bukan boleh main tukar-tukar aja orang, tak boleh. Sebab menyediakan belanjawan ini, dia ada piawaian dia yang telah ditetapkan oleh United Nations, khususnya yang berkaitan dengan soal pengurusan kewangan. Dia ada piawaiannya maknanya kalau nak buat belanjawan ni, itu yang dia ada belanja mengurus, ada belanja pembangunan, dan dia ada apa yang disebut sebagai perkiraan, cara-cara perkiraan yang perlu dilaksanakan. Untuk menyediakan belanjawan itu, government of the day dengan izin kerajaan yang memerintah itu, dia kena bagilah apakah arah dan hala tuju belanjawan yang nak disediakan. Maka mereka menyediakan berdasarkan guiding ideas ataupun kehendak daripada kuasa eksekutif tu. Sebab itu belanjawan tu dia perlu libat urus dengan pelbagai pihak, termasuklah di semua kerajaan negeri. Pelbagai lapisan stakeholder, pemegang taruh perlu didengari. Dan berdasarkan data-data yang tersebut,
maka dirumuskan menjadi belanjawan. Itu perlu difaham ya. Jadi jangan hanya dilihat belanjawan ini daripada perspektif ataupun daripada persepsi politik. Kerana siapa juga yang menjadi kerajaan. Jadi orang yang sebelah sana yang menjadi pembangkang tu, jangan lupa mereka pernah jadi kerajaan. Pernah jadi ada menteri kewangan di sana. Mereka tahu prosedur itu. Tapi apa dia yang membezakan belanjawan 2026 ini kalau kita nak buat perbandingan ya Mohsin dengan belanjawan-belanjawan yang sebelum. Okey. Belanjawan 26 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita adalah fasa yang pertama dalam pelaksanaan RMK 13. Itu. Kan? Dan RMK 13 ini, bila sebut RMK 13, maknanya adalah RMK 12, RMK 11 hinggalah RMK 1. Maknanya episod ini adalah episod proses urus tadbir dan tata kelola pembinaan negara dalam konteks pembangunan dan urusan kenegaraan itu boleh berlaku dengan baik kerana belanjawan ini. Dan belanjawan ini kalau kita lihat sebelum RMK 13 ialah RMK 12. Bukan dimulakan oleh PMX pun. Tetapi ada kajian separuh penggal yang dibuat untuk melihat keberkesanan di penghujung RMK 12 itu. Maka daripada situ barulah datang RMK 13. Dan kalau tanya Tok Abah, RMK 13 ini adalah hasil daripada pengalaman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Madani mengurus tadbir negara ini berdasarkan prinsip dan falsafah membangun Malaysia Madani. Kan? Dengan 6 kerangka disebut kerangka untuk membawa perubahan. Yang ini bagi Tok Abah merupakan asas yang sangat penting perlu difahami oleh semua rakyat bila melihat belanjawan 2026 ini. Kerana ia ada kaitan dengan RMK 13. Dan RMK 13 ini, oleh kerana ini adalah cetusan hasil permulaan untuk 5 tahun yang akan datang. Dan gagasan RMK 13 itu sebenarnya adalah sebuah gagasan kenegaraan yang kalau dalam drawing boardnya itu ialah sebuah helikopter view, sedang mendefinisikan, sedang cuba untuk buat suatu unjuran ya, Malaysia 5 tahun yang akan datang. Bagaimana rupa bentuk negara bangsa ni. Dan belanjawan 2026 adalah fasa yang pertama. Sudah tentulah dia sangat penting bagi Kerajaan Madani ini. Sebab ini merupakan batu asas kepada proses yang akan berlaku seterusnya untuk 3-4 tahun yang akan datang. Kerana itu kalau dilihat belanjawan 2026 ini, kalau dilihat ialah belanjawan ini betul-betul belanjawan yang tak ada pun cerita nak bina bangunan tinggi, ya, nak bina apa projek-projek mega. Tapi belanjawan ini benar-benar menjurus kepada bagaimana untuk membina rakyat. Fokusnya ialah rakyat, supaya rakyat ini ada apa yang disebut empowerment, iaitu pemberdayaan untuk bersama-sama menjaga negara. Kerana itu tumpuannya ialah mengangkat harakat dan darjat rakyat dalam konteks pendidikan ke, ekonomi ke, sosial ke, dalam semua aspek bidang. Yang ditumpukan ialah bagaimana rakyat ini boleh berdiri bersama-sama dengan kerajaan
untuk meneruskan kelangsungan kita sebagai sebuah negara. Sebab itu RMK 13 ini, maksud bagi Tok Abah, adalah negara impian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX. Betul. It's the dream nation. Impian dia yang barangkali kalau tidak keterlaluan bagi Tok Abah ialah perjalanan beliau sebagai seorang negarawan itu tadi yang hampir 4 dekad lebih, hampir 5 dekad. Ya. Termasuk perjalanan politiknya. Ya, daripada awal yang kalau tanya Tok Abah sangat konsisten tentang bahawa bila bicara tentang sebuah negara merdeka yang berdaulat dan bermaruah ini, ia adalah tentang jati diri, tentang bagaimana sebagai sebuah negara kita membina sebuah peradaban. Apa yang diletak asasnya? 3 aja terasnya. Bahasa yang selalu disebutnya waktu membentangkan perbelanjawan ini ialah dia mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan dasar membangun negara madani dalam konteks ekonomi madani yang disebut sebagai ekonomi manusiawi. Ya, 3 perkara penting terasnya, iaitu 1, menaikkan apa? Lantai, meninggikan shilling. Apa maksud menaikkan lantai? Kalau nak jadi sebuah negara maju yang berdaulat, bermaruah, yang boleh mencipta tamadun, dihormati timur dan barat, anak bangsa ini mestilah jadi anak bangsa yang bermaruah, yang ada dignity, yang ada karamah insaniahnya. Ya. Dan ini terkait dengan maksud madani. Maju dari segi pemikiran, maju dari segi kerohanian, maju dari segi kebendaan, dan maju dari segi karakter building ni, nilai sebagai insan manusia yang disebut sebagai dignity, human dignity dalam bahasa Inggeris, ataupun yang disebut karamah insaniah ini kan. Manusia ini adalah disebut sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jadi yang disebutkan apa dia? Manusia ini adalah sebaik-baik kejadian, semula-mula kejadian. Tapi kalau tak diurus dengan betul, dia boleh pergi lebih hina daripada itu. Dalam surah At-Tin tu, maksudnya ialah matlamat bajet 2026 ni ialah kalau kita nak jadi sebuah negara yang disebut negara yang boleh membina tamadun, dia kena bermula dengan manusia yang ada ciri-ciri ketamadunan itu. Sebab itu dia mula dengan mengangkat lantai dan meninggikan shilling. Apa maksud meninggikan shilling? Kita nak menjadi 30 negara terbaik dalam konteks ekonomi dunia, yang bukan lagi sebagai penerima, sebagai negara membangun, tapi yang boleh menyumbang. Setuju. Okey. Dan bagaimana nak mencapai maksud ini? Maksud ini hanya boleh tercapai kalau tiang serinya, teras yang kedua, iaitu tata kelola yang baik. Betul. Ya. 5 bilion yang diselamatkan daripada proses penjajaran semula subsidi diesel, itu yang dikongsi dengan rakyat. Dan dapat RM100 semua. Kau B40 ke, bawah paras kemiskinan ke, T20, semua dapat. Nak tunjuk masa buat itu, saya Tok Abah nak bagi tahu ni, soal subsidi ni merupakan cabaran paling besar pada semua Perdana Menteri dari zaman Pak Lah lagi dulu, nak supaya subsidi ni dapat disusun semula kan. Tetapi masalahnya apa? Semua tak ada political will. Maaflah, bukan nak mengatakan keberanian politik untuk nak melaksanakan penjajaran semula subsidi ini kan, disusun semula. Sebab pada umumnya rakyat menganggap subsidi ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk bagi. Tapi tanpa kita sedari, sebenarnya bila walaupun banyak penentangan, tapi akhirnya terbukti daripada penjajaran semula subsidi itu 5 bilion boleh diselamatkan. Begitu juga dalam pengumuman bajet 2026 disebut bagaimana tata kelola yang baik sepanjang 3 tahun ini kerajaan telah mendapatkan balik dan menyelamatkan 15 bilion. Ketirisan termasuk wang yang kena curi, rasuah,
Kan? Ya. Semua itu menunjukkan apa? Kalau ada tata kelola yang baik, 15 bilion ni berapa banyak hospital boleh buat? Berapa banyak sekolah boleh diberi? Betul tak? Banyak pembangunan yang boleh dibuat. Itu pun dalam masa 3 tahun 15 bilion ini kerana apa? Kerana ada keberanian untuk melaksanakan penguatkuasaan. Supaya tidak ada ketirisan berlaku, dan kalau ada salah urus, salah takbir, tak kira lah masa yang dulu, itu adalah hak rakyat yang perlu diambil semula. Dan ini merupakan Tok Abang anggap tiang seri yang sangat penting dalam konteks pelaksanaan Belanjawan 2026 dan seterusnya, untuk mencapai maksud RMK 13. Dan perkara nombor 3 yang dalam teras ekonomi manusiawi ialah soal keadilan sosial. Ya, keadilan sosial itu membawa maksud apa dia? Kita nak pastikan sama ada kamu ni di bawah paras kemiskinan, kamu B40 ke, M40 ke, T20 ke, bahkan walaupun kamu tak duduk di kategori mana sekalipun, setiap seorang daripada yang namanya rakyat Malaysia ni, konsep whole of government itu ialah mereka mesti merasa. Itu penting tu. Kan? Sebab kadang-kadang bila bentang belanjawan ni, ayatnya ialah angkanya besar, bilion-bilion dengannya kan. Tapi apa yang saya dapat? Jadi diperincikan dalam belanjawan ini, setiap seorang daripada rakyat Malaysia, tak kira dari latar belakang yang bagaimana, mereka mendapat nikmat itu. Jadi Tok Abah ulas yang itu dari persepsi itu, dari sudut pandang itu, kerana minta maaf lah sekali lagi, di negeri-negeri yang dikuasai pembangkang ini, kan, persepsi yang dibina ialah belanjawan ini seolah-olah macam menafikan hak negeri. Sedangkan belanjawan ini adalah belanjawan negara. Setiap negeri ada dia punya belanja mengurusnya, belanja pembangunannya, sebab ada piawaian yang perlu dipatuhi. Jadi kalau ada pandangan yang macam itu, memang menepatilah maksudnya, madu diberi, tuba yang dibalas. Kan? Tak tahu rasa bersyukur. Itu Tok Abah agak keras sikit kat situ, sebab bagi Tok Abah ialah ini tanggungjawab siapa juga yang jadi kerajaan, dan yang di sebelah sana pernah jadi kerajaan. Jadi janganlah menafikan bahawa peranan dan tanggungjawab ini perlu dilaksanakan, sebab kalau tidak dia bercanggah dengan konsep kita sebagai sebuah negara. Betul. Mahu saya sambung dari situ. Okey, jika kita lihat kepada bajet 2026, bajet 2026 adalah bajet negara. Bagaimana bajet itu diagihkan kepada negeri-negeri, atas kepada perancangan, atas daripada cadangan yang dinaikkan. Bajet 2026 negara, dan setiap negeri ada bajet-bajetnya. Dalam bajet 2026, contoh untuk Maisara disalurkan RM100 kepada miskin Tegar dan miskin dalam negara kita. Sepatutnya dalam bajet negeri, jika tidak bersetuju dengan jumlah RM100 itu kecil, maka negeri ambil tanggungjawab untuk tambah. Kalau pusat bagi 100, negeri tambah 50, dah jadi 150. Ini menambat dan mengikat kesejahteraan. Tapi persoalannya, bila kerajaan persekutuan umumkan RM100, kenapa negeri di bawah pentadbiran pembangkang ini menghina, mencerca? Sepatutnya ditambah baik. Yang pentingnya adalah rakyat. Saya bersetuju dengan negeri Perak, Selangor. Selangor bila PMX bagi bantuan awal persekolahan, Selangor, dia tambah lagi 200, 300.5. Jadi beban rakyat itu akan berkurang. Tapi di peringkat negeri SG4, bila orang bagi, bukan nak berterima kasih. Kalau terima kasih pun tidak, macam mana nak tambah? Patutnya bila PMX bagi madu, kamu sediakan bekas.
gelas ataupun cari sesuatu yang baik untuk memastikan madu ini sampai ke tangan rakyat. Tapi bila madu dibalas dengan tuba, yang ruginya adalah rakyat. Sebab pembangkang, walaupun dia pembangkang, gajinya dapat, allowance-nya dapat. Kalau datang ke parlimen, sepanjang persidangan diberikan allowance. Yang ruginya siapa? Mereka berhak menolak kerana setiap bulan 15,000 masuk. Mereka berhak untuk menolak. Tapi yang ruginya siapa? Itu yang rugi kat kampung-kampung, yang perlu kepada sentuhan daripada dua-dua kerajaan, kerajaan persekutuan dan kerajaan pusat. Jadi di Kelantan, negeri kelahiran saya, kita rasa terbeban kerana negeri tidak mampu melakukan sesuatu yang lebih baik ataupun menyambut kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan. Dan kita nampak dari segi data dan faktanya, miskin tegar di Kelantan masih lagi ramai. Di Kota Baru saja, Kota Baru, ibu negeri Kelantan, 10,000 miskin tegar yang berada di Kota Baru. Ini tidak termasuk di daerah-daerah yang lain. Tidak termasuk Kuala Kerai. Baru Kota Baru. Baru Kota Baru. Kalau kerajaan tidak bantu, siapa nak bantu? Kerajaan pusat dah bantu ni. Sekurang-kurang RM100 sebulan, mereka tak perlu nak fikir lah untuk dapatkan makanan. Sebab bila saya terlibat dalam bantuan misi kemanusiaan, terlibat dengan NGO. Kalau ambil contoh anak Kelantan namanya Abel Hair, Jejak Jalanan. Dia turun ke Kelantan. Anak Kelantan yang berkhidmat untuk bantu masyarakat di Kelantan. Hampir setiap hari NGO akan bantu rakyat di Kelantan. Sebab apa? Mereka perlukan bantuan. RM100 bagi ahli parlimen, bagi adun, kecil. Tapi kalau rakyat pergi minta direct dengan dia RM100, benda tu dia boleh bagi. Sebab itu saya bagi contoh. Kalau betul yang PMX umum ni tak baik, RM100 ni tak baik, arahkan semua rakyat Kelantan jangan terima RM100 kerana kerajaan negeri nak bagi banyak lagi. Tetapi tidak buat. Kita boleh nak kritik, kita boleh nak tolak, tapi penyelesaian macam mana? Jadi kekecewaan kita sebagai rakyat, apa yang dilakukan oleh PMX ni adalah satu tindakan yang sangat-sangat baik. Tetapi dia ditolak kerana sentimen parti. Ditolak kerana kepentingan politik melebihi segala-galanya. Sampai kita menggadaikan hak rakyat kerana nak jaga hak parti. Kalau kita ini pemimpin yang bertanggungjawab, kita kena terima segala kebaikan. Walaupun berbeza ideologi. Islam ajar begitu. Sebab itu Islam ajar jangan tengok orang, tengok apa yang dia buat. Kalau tengok orang, sampai bila-bila kita tidak boleh menerima kebaikan daripada PMX. Tapi bila lihat tindakan, melihat kerja yang beliau lakukan, walaupun Presiden PKR, Presiden PAS pun kena terima. Walaupun dia Presiden PAS, kita kena terima apa yang dilakukan. Kerana kita patutnya politik ajar ke arah itu. Tapi politik dalam negara kita diajar tentang sentimen kebencian itu melampau. Saya ambil contoh negara Jepun. Pilihan raya negara Jepun, dia berlawan hujah di saat pilihan raya. Selepas tamat saja pilihan raya, bila tertubuhnya kerajaan, pembangkang menjadi sebahagian daripada kerajaan. Umpamanya kita main bola sepak, kerajaan sedang main bola, pembangkang sebagai reserve player, pemain gantian. Apa-apa yang telah berlaku kepada kerajaan, pembangkang akan mengambil posisi itu. Tapi kalau pembangkang tidak bertindak sebagai pemain simpanan dan tidak bersama dalam pasukan, yang rugi siapa? Pasukan negara kita. Yang rugi pasukan kita. Yang rugi penyokong yang beli tiket nak tengok perlawanan yang sedap. Itu sebab coach kena ada, kapten kena ada,
penjaga gol kena ada, penyerang kena ada, sayap kena ada, penyokong kena ada, semua kena ada, barulah jadi pasukan yang hebat. Kerana Barcelona bukan hebat kerana seorang Messi. Barcelona hebat kerana pasukannya, keseluruhan pasukan yang menaikkan bintang bernama Messi. Itu dia. Jadi Malaysia kita kena bagi penyokong Barcelona. Okay, Wan Muhsin, kalau kita tengok di awal perbincangan tadi, negeri-negeri SG4 ini mendapat manfaat yang besar daripada bajet. Meskipun berada menggelarkan diri sebagai SG4 seperti satu pengasingan daripada negeri-negeri dalam persekutuan, tetapi dan dalam masa yang sama serangan yang banyak juga terhadap PMX tak henti-henti, biarpun segala usaha seperti yang Wan Muhsin sebutkan tadi, pelbagai usaha yang dibuat oleh PMX, tapi tetap menjadi bahan serangan. Dan apa kesan dia terhadap negara dalam konteks kenegaraan itu sendiri? Baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukassiban. Mana nikmat lagi yang kita nak Surah dusta? Ar-Rahman. Kita sedang mendusta nikmat-nikmat yang kita peroleh. Zaman Tun Mahathir kita tak dapat nikmat ini. Tapi bila kita dapat nikmat, kita dusta. Waktu tak dapat, kita minta. Bila dapat, kita dusta. Bila tiada, baru tak bersyukur. Bila ada, kita kufur. Jadi yang ruginya adalah tamadun. Yang rugi adalah masyarakat. Sebab itu saya cakap tadi, pemimpin dia tak rasa rugi. Sebab setiap bulan akan dapat. Yang rugi tamadun. Yang rugi adalah rakyat. Sebab itulah konsep Malaysia Madani adalah membina tamadun. Yang diterangkan oleh Tok Abah tadi, ekonomi, lantai ekonomi itu adalah lantai tamadun. Kalau lantai kita rendah, bila musim bah, tenggelam. Bila datang serangan, kita mudah lumpuh. Tapi bila kita angkat lantai, datang saja ancaman, kita boleh bersedia. Dan kita bebas daripada banjir. Rumah sekarang ini orang beli rumah bebas banjir. Kalau rantainya rendah, confirm jatuh harga. Jadi sebagai Perdana Menteri PMX melihat bahawasanya lantai ekonomi rakyat itu perlu dinaikkan dengan melihat tukang lantai dulu. Tukang lantai, siapa dia? Tukang-tukang rumah ni. Siapa dia? Yang tak dapat makanan tu, yang susah nak cari makanan. Maka mereka diberikan perhatian. Sebulan RM100. Mana katanya tak perlu nak sakit kepala dah untuk dapatkan makanan. Dengan makanan itu mereka boleh keluar bekerja. Jadi bila kelompok tamadun ini berjaya, maka siapa yang akan berada di puncak? Kita lah. Jadi apa yang dilakukan oleh negeri SG4 ini, bagi saya mereka sedang mendustai segala nikmat yang ada. Apa lagi yang kita nak sebenarnya? Kalau dibuat perbandingan, masa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, royalti Kelantan pun tak dapat. RUU 355 pun tak dibentang. Berkaitan dengan hak-hak Kelantan, bantuan air tak diselesaikan. Tapi PMX, wang ehsan ditambahkan, air diberikan peruntukan, RUU 355 pun dalam proses nak dibentangkan. Apa sebab lagi kita nak tolak? Takkankah kita rindu zaman Tun yang tak bagi peruntukan kepada Kelantan? Takkan kita merindui zaman itu? Anak-anak muda macam saya mungkin tak rasa sangat kerinduan itu. Tetapi bila ada hashtag rindu zaman Tun, saya nak tanya orang Kelantan, yang ayah-ayah saya ni, pakak-pakak yang dah dewasa ni, adakah rindu zaman Tun yang digelar sebagai Maha Kafir? Maha Fir'aun? Kalau nak rindu zaman itu, maka PMX kena jadi begitu. Maknanya kena sekat lah. Kena sekat lah peruntukan. Dengan sekat peruntukan boleh dipanggil sebagai negarawan.
Terubatlah rindu zaman Tun kalau macam tu. Betul. Jadi kena fikirlah rakyat Kelantan dan rakyat SG4. Adakah kamu rindu ke arah itu ataupun kita nak menerima dan kita tambah baik apa yang dah ada depan mata. Jangan kita jadi masyarakat orang Islam, orang Melayu yang kufur akan nikmat. Kerana bila kita kufur, azab Allah amat pedih. Okay, Tok Bah, apa kalau kita tengok tadi daripada Wan Muhsin, jelas perbezaan politik itu terutama di negeri-negeri SG4 ini banyak memberi satu macam mana nak kata kerugian lah kepada rakyat SG4 itu sendirilah, dan itu dalam konteks dalam negeri SG4 itu sendiri. Kalau kita tengok dari sudut pembangunan negara bangsa itu sendiri, bagaimana dia memberi kesan terhadap pembangunan negara bangsa yang diceritakan oleh PMX ini. Sebenarnya yang ni Haizal, kita tak perlu orang kata datang dengan data-data yang besar-besar lah. Jalan je lah kan. Kalau kita berjalan ke seluruh negara, termasuklah ke 4 buah negeri ni, kita boleh dapat melihat dan merasakan kan. Wan Hussein oleh kerana dia di Kelantan, sebagai anak Kelantan, dia lebih menjiwai denyut hati anak-anak ataupun warga di Kelantan itu. Tapi bagaimana pula kalau di negeri lain, contohnya bila Tok Abah dengar pembentangan belanjawan di Terengganu, dalam keadaan di mana kerajaan pusat boleh bagi bonus untuk penjawat awam, di Selangor dan negeri-negeri yang di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan ini boleh beri, tiba-tiba Terengganu kata tak ada bonus tahun ini untuk penjawat awam. Tapi diumumkan juga kan akan ada dapat kenderaan baru lah tu. Bagi pemimpin-pemimpin yang sama ada yang duduk dalam Dewan Undangan Negeri ataupun juga yang duduk di persekutuan, termasuklah yang menjawat jawatan Exco. Ada elan tambahan pula lagi. Jadi di sinilah yang kita nak lihat dalam tadbir urus dan tata kelola ni, you kata memang bajet belanjawan kita ni sentiasa defisit. Tetapi kita cuba nak imbangkan belanja mengurus dengan belanja pembangunan. Kalaulah belanja mengurus sudah terlalu tinggi sangat hingga akhirnya menjejas dan menggadaikan belanjawan bangunan itu, maknanya kita telah mengenepikan bukan sahaja pembangunan infrastruktur dan keperluan asas untuk membina ekosistem ekonomi yang lebih baik, tapi yang lebih berat lagi menyebabkan beban hidup rakyat bertambah dalam suasana kerajaan persekutuan sedang berusaha untuk mengurangkan kos sara hidup dengan memberikan pelbagai inisiatif, bukan sekadar zakat sara, STR, bantuan awal persekolahan kan, melihat bagaimana boleh membantu anak-anak atau generasi muda ini untuk membangunkan bisnes ataupun usahawan kan, meningkatkan kemahiran digital, AI dan sebagainya, kerana bagi membolehkan rakyat itu berdikari. Kalau boleh Tok Abah sebutkan, polisi belanjawan yang dibuat ni ialah bukan nak bagi ikan, ada ikannya, tapi yang lebih besar lagi ialah kita nak ajar orang guna pancing supaya dia boleh memancing. Kerana apabila rakyat tadi bebas daripada kemiskinan, rakyat rasa dia tidak lagi bergantung kepada mana-mana parti politik atau pemimpin politik untuk meneruskan kelangsungan hidup dia, maka barulah dia mempunyai maruah, harga diri yang namanya sebagai bangsa yang merdeka dan bermaruah, ya, duduk dalam sebuah negara yang berdaulat dan boleh membina ketemadunan. Inilah yang diungkapkan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman ketika peristiharan merdeka 57 tahun dulu. Kita dah tunggu 68 tahun. Dan bila kita dianugerahkan oleh Allah SWT seorang Perdana Menteri, dia bukanlah, kalau tanya Tok Abah nak kata dia ni yang terbaik dan paling maksum ke? Tidak.
Dia pun mengakui. Dia pun pernah mengakui dan selalu dia bagi tahu kita ni bukan sempurna. Apa yang kita buat ni bukanlah yang terbaik. Ada banyak lagi yang boleh dibuat. Jadi kalau kita sama-sama turut memberikan kesokongan, memberikan sudut pandang yang positif, kan, madu yang ada tu boleh macam-macam dibuat untuk memberikan balik, boleh dikembangkan supaya dapat memberi manfaat yang lebih banyak. Tapi kalau mengambil sikap fitnah, kan, mengadu domba, menafikan kebaikan yang orang buat, hingga seolah-olah kan kerajaan persekutuan ni langsung meminggirkan negeri-negeri SG4. Ini bagi Tok Abah adalah suatu yang ketidakadilan. Kan? Kalau kita betul-betul ambil tanggungjawab politik itu, kan, tak ada salahnya untuk kita bekerjasama ataupun saling melengkapi. Tok Abah tunjukkan dia perleh apabila Menteri Besar buat pengakuan sendiri, kan, tak mampu nak bayar gaji, kan, dah almost muflis. Akhirnya kerajaan pusat datang tampil, kan. Tapi bila dah bantu tu, paling kurang ucaplah terima kasih, akuilah kelemahan tu. Tapi itu tidak berlaku, masih lagi mengambil sikap menyerang. Boleh pula keluar duit belanja, bawa bas 3-4 biji perhimpun Turun Anwar Ibrahim. Ini bukankah ini betul-betul maknanya tak belajar menghargai kebaikan yang orang buat, kan? Ini soal akhlak, soal adab. Berbeza pandangan itu dibenarkan, tapi biarlah dia ada sempadannya. Tak boleh oleh kerana kita berbeza faham politik, berbeza parti politik, berbeza ideologi politik, akhirnya kita mengambil sikap untuk konfrontasi, untuk dan tidak untuk mengambil sikap wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, itu mari kita bekerjasama ke arah kebaikan, kan? Jangan ke arah keburukan dan kerosakan. So ini bagi saya mesej naratif yang kita cuba nak sampaikan dalam perbincangan podcast kita ini, iaitu let's focus, mari kita tumpukan kepada benda-benda yang boleh membawa kebaikan dulu. Yang berbeza ni kita letak di belakang sekejap, kan. Sampai masanya nanti akan sampai masanya, sebab 5 tahun sekali akan ada pilihan raya. Betul tak? Sampai masa tu kita bercakap, betul, kan, tentang okey, siapa yang boleh memberikan tawaran yang lebih baik. Sekarang ni masa kita menjalankan tanggungjawab kenegaraan, sama ada sebagai pemerintah ataupun sebagai yang dikatakan pembangkang. Itu bagi Tok Abah nodot yang ataupun rumusan yang perlu difahami melalui perbincangan yang kita adakan ini. Baik, terima kasih Tok Abah untuk kesimpulan, rumusan, dan sebelum kita akhiri, mungkin Wan Muhsin ada mesej terakhir hendak disampaikan kepada audiens kita, terutama daripada kalangan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di negeri-negeri SG4 sebelum kita tutup. Kenapa PMX kekal memberi madu walaupun tetap dibalas dengan tuba? Kerana inilah perjuangan sebenarnya. Perjuangan perlu ada kepahitan. Dengan kepahitan itu akan menjadikan kita lebih matang. Tetapi saya rasa sedih apabila tuba itu datang daripada orang-orang yang mengaku beriman. Orang-orang yang sentiasa bercakap tentang perjuangan Islam. Kalau datang daripada orang-orang yang jauh dengan agama, kita boleh terima tak apa? Sebab dia tidak boleh beza antara nikmat dengan bukan nikmat, kan? Tapi orang agama sepatutnya dia lebih arif buat ini. Dia lebih tahu bahawasanya Kelantan sekarang tak seperti Kelantan dahulu. Bila kita dah dapat nikmat, kita kena syukur sama-sama. Dan kita kena raikan dan kita kena zahirkan. Sebab itu kita kena ada hubungan yang baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Betul. Hubungan kita dengan Allah bersyukur, alhamdulillah. Hubungan kita dengan manusia terima kasih.
Tapi kalau kita buat baik dengan Allah tapi tak buat baik dengan manusia, tergantung tak wah? Ya. Tergantung. Jadi patutnya pimpinan SG4 kena hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah, hablum minan nas. Jangan hablum minallah saja. PMA ni manusia nas. Betul? Minan nas, manusia. Takkanlah tak boleh nak ungkapkan terima kasih kerana sudah bagi peruntukan walaupun sikit. Dan nak banyak, bagilah cadangan. Buatlah permohonan dengan baik. Jangan semua benda kita nak lawan, nak bangkang. Sedangkan benda yang baik pun kita tahu itu baik, tapi kita still nak bangkang kerana sentimen politik. Ini bercanggah dengan Islam. Jadi PMX sebagai guru kelas, target yang diberikan oleh pengetua untuk memastikan kelas ini 100% lulus. Kalau ada dalam kelas pelajar yang lemah, kita pakat-pakat bantu. Kalau kita yang lulus, ada 4 yang gagal, kelas kita tak akan capai 100% lulus. Dia ponteng, dia lompat pagar, dia tidur dalam kelas, dia jadi beban kepada pelajar-pelajar yang lain. Jadi kena buka mata. Jangan kerana 4 ini menyebabkan ekonomi kita tidak baik. Jangan kerana 4 ini menyebabkan semua jadi gagal. Kita nak 4 ini sedar. Kamu sedang dibantu. Dan kamu kena sedar bahawasanya kamu lebih baik berbanding dahulu. Kalau kita duduk dalam situasi itu, maka tidak ada lagi SG4. Tidak ada lagi gap yang boleh membezakan persekutuan dengan negeri. Wallahu a'lam. Baik. Satu penutup yang tiada keperluan. Maknanya tak perlu SG4. Itu kesimpulan dia. Senang cakap, selama sejam lebih kita bercakap ni, kesimpulannya tak perlu ada SG4. Tak perlu. Kalau PMA rasa nak lepas tangan, masukkan 4 pelajar yang gagal dalam kelas pemulihan. Baik, sekian untuk episod kali ini bersama dengan tetamu khas kita, Wan Muhsin. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita selama hampir sejam. Tok Abah, terima kasih Tok Abah. Dan semoga apa yang disampaikan, apa yang dibincangkan pada hari ini memberi manfaat, memberi pedoman dan sebagai renungan kepada kita dan juga sahabat-sahabat di luar sana. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam di lain waktu dan di lain tajuk, di lain kupasan, InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.